Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So, tang ni mancing tilapia pula dekat banting baru guys. So, menggunakan pelampung dengan umpan jancing. Kita pakai pelampung, jagi ni cacing dia. So, dia punya tasik ni lah, depan ni lah. Jom kita lancar. Cacing letak siko. Semoga ada strike. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau jaring kena, dia menggelupur ke? Sama lah. Okey, macam ni je. Okey, jom. Pakai tisu nak kering lah. Jom, oh kat depan tu guys. Menangkap-nangkap, oh hari nak hujan guys tu, gelap lah tu. Sempat mancing ke tak ni? Ada strike ke tak ada strike hari ni? Bismillah. Alah hai, batu lupa letak. Tak apa lah. Lasar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh pergi. Okey, kalau ada strike nanti kita on balik. Okey, ini spot dia. Ramai orang mancing situ. Oh, dah gelap guys sana. Okey, cantik. Okey guys, acak dah dapat dah. Seko. Ha? Atas dia tajam. Memang lah. Tak apa, biar je lah atas. Dah terlepas belum? Ha, letak je dari situ. Nak masuk jalan jaring tau. Oh, besar agak. Besar guys. Besar. Okey lah ni. 4 jari. Mantap. Acak dapat lagi yang kedua. Mari. Dapat lagi. Ikan yang kedua. Acap tak kumpul guys. Mantap. Menggunakan pelampung dengan umpan cacing. Merah ikannya. Mantap. So, kita ada kaisan. Okay, good. Kita ada nias. Masih kumpau. Mana belikan? Tak nampak dah aku tarik tadi. Nanti paling mana? Tu? Gulung sikit kaisan. Bagi rapat sikit lah. So, Firas di situ. Firas masih kumpau lagi. Ha? Dapat lagi. Mak Firas dah 3-0 lah ni. Acap 3, semua orang kosong. Dek, tak ada makan dek? Tak ada. Okey, tak apa. Bismillah. Okey, acap dah ikan yang ketiga. Mantap. 1, 2, 3. Kumpau. Bismillah. Tak ada makan guys. Tak ada usik. Makan guys. Anak ikan makan. Sangkut plastik guys. Aduh. Sangkut plastik. Kan ada makan.